Mestilah Quraisy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, semangatnya. Mestilah. Semangat nak belajar surahku. Surah apa, Ipin? Surahku. Suratul Quraisy. Betul. Ihsan mana? Assalamualaikum. Astaga. Apa ini, Ihsan? Kena aku semua. Ihsan, duduk. Kita kena sopan dan tertib. Jangan bercakap bila mulut tu penuh. Susanti, astaga tu apa? Itu Astaghfirullahalazim. Barulah betul bunyinya. Maaf Ustaz, Ihsan lambat. Tertidurlah tu. Pandai kau. Dah tu, dengar baik-baik Ustaz baca suratul Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ustaz, kenapa nama surah ni Quraisy? Susah nak sebut. Betul. Nama Quraisy diambil dari lafaz Quraisy yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang merujuk pada kaum Quraisy. Kaum Quraisy ialah kaum yang tinggal di Mekah dan merupakan penjaga Kaabah. Jadi, surah ni kisah kaum Quraisy. Iya. Mari kita baca surah ni dan Ustaz akan terangkan maksudnya. Mari kawan-kawan baca sama kita orang dengan kuat dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Li'ilafi Quraisy. Menjadi kebiasaan orang Quraisy berdagang. Kota Mekah terletak di antara negara Syam di utara dan negara Yaman di selatan yang menjadi pusat perdagangan. Ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Kebiasaan mereka berdagang ke negara Yaman pada musim dingin dan ke negara Syam pada musim panas. Falya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini iaitu Kaabah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tapi kan Ustaz, kaum Quraisy kan menentang Rasulullah. Benar. Surah ini diturunkan sebagai peringatan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kaum Quraisy. Sebab itu, mereka diperintah untuk menyembah kepada Allah. Suratul Quraisy ada banyak khasiatnya ya. Contohnya, dalam bulan puasa. Bila makan sahur, kita baca surah ni. InsyaAllah, kita akan merasa kenyang dalam waktu lama. Kena baca ni. Boleh kurus. Betul. Sekarang, Ustaz nak dengar lagi sekali. Siapa nak baca? Saya Ustaz. Saya nak baca. Saya.
Upin Ipin, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي